Kenapa perempuan selalu betul? Tak nak. Okey, aku malas nak interview dia lagi. Okey, aku jawab. Kenapa? Sebab perempuan samseng. Karena laki-laki sering salah. Coba kalau laki-laki sering betul, kan perempuan pula yang sering salah. Betul juga. Aku tak tahu. Aku tak pernah ambil tahu pasal perempuan lah. Apa yang awak tahu? Yang aku tahu, kena belajar dekat sekolah. Kalau tak belajar, ini macam ni lah. Sibuk nak tahu pasal perempuan. Jika perempuan mengaku salah, maksudnya dia bukan perempuan, tapi dia alien. Nah! Superman atau Thor yang lagi kuat? Yang mana botak? Dua-dua tak botak. Maksudnya dua-dua lemah. Kau ni Jangan pukul aku. Nanti aku panggil mak aku. Dua-dua kuat. Pilih satu je lah. Gue gak bisa milih karena dua-dua ganteng banget. Aku tanya siapa yang lagi kuat, bukan lagi handsome. Kalau ikutkan cikgu matematik aku kan, Superman lagi kuat. Tapi, aku tetap benci sekolah. Boleh tak kau jangan kaitkan dengan sekolah? Kalau bukan sebab sekolah, aku tak jadi bijak macam ni tau. Kau ingat aku suka jadi budak bijak macam ni, ha? Rosak sangat dah ni. Diorang berdua kan berkawan, tak perlulah nak pilih-pilih. Pilih je, ni kan soalan. Kalau macam tu, saya pilih single. Nah! Jom aku belajar kau tengok Final Destination Bloodline. Nak? Jom aku tak takut. Kau kenapa ni? Mai ada apa-apa? Apa benda kau? Benar dekat air pun kau nak jerit? Aku gayat. Orang gayat dekat atas, bukan dekat bawah. Relax sikit. Nah, minum air. Ini air sejuk je lah. Apa yang kau nak takut sangat? Tadi bukan main sembang tak takut. Cerita Final Destination Bloodline tu biasa-biasa je lah pada aku. Tak ada apa lah. Oh, Hans. Tu kereta nak langgar kau. Awak lagi sayang mak atau ayah? Saitama. Engkau ni kan. Saitama ayah aku. Saitama ayah aku. Ayah aku. Ayah. Kenapa? Karena ayah gue udah gak ada lagi di dunia ini. Kita kan akan merindui seseorang yang udah gak ada. Jadi sedih pula video kali ni. Bercanda aja. Ayah gue ada di sana lagi breakdance. Kepala otak dia. Mak, Kenapa? sebab ayah aku cikgu. Aku tak suka apa-apa yang ada kaitan dengan sekolah. Sekolah buatkan aku jadi pandai. Aku dah penat dah naik atas pentas untuk ambil hadiah sebab aku pandai. Faham tak? Kau dah rosak teruk dah ni. Mak, kenapa? Dalam Islam pun 3 kali sebut mak, baru ayah. Wow, Islami awak. Pagi tadi solat subuh? Tak. Nah, apa benda yang paling awak takut? Saitama kalah. Macam mana dia nak kalah kalau dah tajuk pun One Punch Man? Tak baik, Judge. Kita tak tahu pengakhiran hidup seorang tu macam mana. Pula dah. Putus cinta. Kenapa? Karena gue perempuan yang setia pada yang satu. Kalau putus cinta gue akan depresi lalu banyak makan obat. Engkau tu sekolah lagi, cinta monyet je semua tu. Oh, monyet pun bercinta je. Sekolah. Apa yang kau takut sangat dengan sekolah? Aku ada terlalu banyak sangat fans kat sekolah sebab aku pandai. Aku dah penat dikejar fans. Cukup. Kau memang gila. Perempuan! Nah! Dalam cerita One Piece, suka penjahat mana? Luffy. Sejak bila pula Luffy penjahat? Dia Lano mestilah jahat. Betul juga. Apa yang random sangat kau hari ni pakai baju sekolah? Sebab aku tak gila. Kena lagi sekolah. Okey. Jawab soalan aku. Sebab semua orang dalam One Piece gila. Wow, glowing yang muka. Asal kau tiba-tiba pakai glad to glow ni? Sebab nak jaga muka lah. Tengok muka pecah kau ni, buat aku naik gila kau tahu tak? Gila. Aku jomblo, Pak. Sebelum aku tak nak interview kau lagi, baik kau jawab. Takut banget. Okey. Aku pilih Nami. Wish dia ni. Kenapa pilih Nami? Karena ia mencuri hati aku. Dalam cerita Dragon Ball, suka siapa? Apa benda tengok kartun? Tak dewasa, tak matang, tak sunat. Habis tu saya tambah kau tu matang lah. Jangan sama kau orang kepala botak dengan orang berambut. Benci kau. Goku makan babi. Nah! Cerita tu semua gila. Kenapa gila pula? Orang gila je rambut pacak. Super saya pun rambut pacak. Sebab semua tu gila. Gila. Ada logik juga. Tapi aku tak nak dengar cakap orang gila. Goku. Kenapa? Sebab dia ada ekor. Vegeta pun ada. Masa kecil, suka main apa? Main boxing. Selalu menang ke kalah? Aku tak pernah kalah lawan siapa. Semua lemah, lembik. Soto kurita. Lebih-lebih pula engkau ni.
Maaf. Main babi. Main gila. Kau merapu apa ni? Kau jangan main gila dengan aku. Saya okey je. Jawab. Masa kecil suka main apa? Suka main perempuan. Nah! Awak paling benci orang yang macam mana? Macam kau. Jujur sangat tu. Orang muka busuk. Ha? Macam mana pula orang muka busuk? Orang tak dijaga muka lah. Tengok aku. Pandai jaga muka. Pakai mental top ni. Pakai ni. Barulah blackhead dekat muka jadi kurang. Tak adalah muka hancur macam kau. Saya okey je. Aku tak ada mood hari ni. Baik kau jawab. Okey. Saya benci perempuan yang curang. Sabar. Dalam cerita Bobo Boy, paling suka kuasa siapa? Yaya. Yang lain semua aku tak nak. Kenapa Yaya? Sebab kuasa dia macam Saitama. Tok Abah. Kenapa? Sebab dia pandai buat kopi. Nah! Lema juga muka pakai ni. Saya paling okey kuasa Gopal. Kenapa Gopal? Sebab dia boleh tukar semua benda jadi makanan. Jadi perempuan dekat luar sana tak lapar perhatian lelaki. Awak lagi suka perempuan yang muda daripada awak ataupun yang lagi tua? Tak nak muda. So nak yang tua lah. Tua pun tak nak. Habis tu kenapa? Aku nak single. Saya pilih lelaki tua. Kenapa? Yelah, sebab lelaki tua dia lagi matang. Kalau lelaki muda, buat apa? Tahu bazirkan masa je. Lagi-lagi MML tu. Macam mana kalau yang tua tu main Mobile Legend? Kita kena terima pasangan kita seadanya. Pula dah. Yang tak gila. Tua ke muda, memanglah ada yang tak gila. So kau lah yang gila. Gila. Aku gila. Tua atau muda, saya okey je. Kalau boleh dipilih, Saya pilih yang tua. kenapa? Sebab kalau saya tak pilih yang tua, siapa lagi nak pilih orang tua? Saya ni jenis menerima perempuan seadanya. Kalau ramai 10 orang tua nak kat kau, Semua saya ambil. Rezeki jangan ditolak. kenapa lelaki selalu salah? Aku tak nak jawab. Tak nak. Jawab. Laki selalu salah sebab mulut busuk. Sebab lelaki dah dilahirkan untuk jadi salah. Tapi Nabi Muhammad tak pernah salah. Awak sempurna macam Nabi Muhammad ke? Tak. Tak kan? Maksudnya awak selalu salah. Sebab lelaki gila. Kau pakai apa pula kat muka kali ni? Cushion origin note. Baru kulit sekata. Bukan macam kau. Tak sekata dah pecah merata. Gila. Saya okey je. Jawab sebelum aku bakar rumah kau. Okey. Jika lelaki selalu salah dan perempuan selalu betul, kenapa perempuan selalu salah pilih lelaki? Awak pilih Spiderman atau Venom? Saitama. Kameraman, tunjuk ke atas. Kau ni. Aduh. Jangan sakiti aku. Aku hanya lain sayang kuat. Venom. Kenapa? Yelah, perempuan suka budak bad boy macam Venom. Mana suka budak nerd macam Spiderman. So kahwin nanti dengan bad boy lah. Mestilah tak. Mestilah dengan Ustaz. Aku pilih Venom. Kenapa? Sebab Venom gila. Apa yang kau sapu dekat muka kau ni? Sunscreen original. Baru muka tak terbakar sebab matahari. Bukan muka macam kau. Muka macam rumah. Gila. Spiderman atau Venom, saya okey je. Baik awak jawab sebelum saya fitnah awak. Okey. Saya pilih Catwoman. Nah!